Apakah kelebihan daun jelatai gajah? Boleh tak kita guna daun tersebut untuk halau hatu? Daun tu ya kata. Daun tu ya besar-besar ni. Daun besar gitu. Keliling dia tu dia macam ada itai-itai gitu. Macam gata gitu. Jangan pegang. Pegang kat gelepar dodeh-dodeh lah. Jelatai gajah dia panggil. Gajah kena pun gelepar dodeh-dodeh. Pas peta gajah. Masuk ICU. Gajah tu. Jelatai gajah ni. Jadi orang dulu ambil guting. Dah tak setu lah. Bubur dalam plastik. Tepek di pintu. Tepek di pintu jangan biar orang situ. Jelatai gajah ni. Kalau orang merah hatu kau, ada orang perah hatu plastik kau berapa dia, tak boleh raih atas rumah. Itu keistimewaan daun jelatai gajah. Tepek di atas pintu tu, orang merah, orang tak boleh masuk tu. Kita cari, kapur kita orang merah, kita panggil. Mana-mana tu boleh makan minum air. Tak naik. Dia akan buat alasan duduk bawah, tak berani naik. Ada, tu. Penawar dia, kalau terkena lah, takdirnya terbolah. Yang ambil daun tu cuma muka. Misalnya takdir terbolah. Main-main gata, tak tahu nak kata ke mana. Ambil abu. Abu bakar ni lah. Yang abu bakar plastik, bakar pempoh, bakar kayu tu lah. Nama. Ambil tu, kacang air minum. Ni orang asli royak. Kalau terpegang, benda lagu ni terpegang, misalnya terbolah, tak lewat kira. Nyewak gora, tepek atas belakang, gelepar lah, berjerit lah orang ni. Lagu dia, ambil abu, minum. Capur dengan air, minum. Tu cara dia. Bisa bukan beramal, dia memang gitu dah, tu hebat gitu. Boleh tak kita guna? Untuk alat tu, boleh. Tidak jadi kau mudarat lah. Daun tu tepek tidak jadi kau hatu ke apa. Dia percaya kepada daun. Dok kelebihan tu hebat lah. Kata mana? Sebab makhluk Tuhan ni, Tuhan tak buat sama berlaku.